SMA nilai. Okey, tengah renovate surau toilet surau. Nak beli makan ni susah Padak video tak jalan. Tak kuat. So baru lepas Jumaat hari kita main singgah ada lagi tu. Oh, kita buat apa tadi? Ni dia. Oh, rambutan pun habis. Habis dah? Gini. Ini boleh settle lah di sini. Boleh Mozaik habis pecah. Kita semua dekat sini SMA 9 toilet semua. Baik boleh. Oh, pisang ni. Okey. Abu bos. Nasi. Boleh? Boleh. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bos, terima kasih. Ya. Oh, ni pecah ni. Ni cikgu nak pakai 1x2. Untuk yang ni surau lelaki. Okey, yang ni surau lelaki ya. Tukar semua. Untuk wall dan juga lantai semua dia tukar. Bangkuk tandas dia tukar baru 2 biji. Lepas tu pipe akan tukar yang bersalut strong lah. Okey. So dekat sini ada pipe untuk solat. Yang ni tak tahu lagi nak pasang ke tak pasang. Kita kena tanyalah untuk berusaha macam mana sebab dia yang pilih bahan-bahan tu. Okey. Beres. Kita pergi bawa mozaik ya. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل Ni kita dah boleh ukur seperti ini. Ini toilet lelaki lagi banyak kita kena pecah. So yang ni kita tukar semua gitu. Semua ni kita kena tukar. So untuk mozaik dia sama saja. Color marble. Ni lantai. Kita pilih. Cikgu dah pilih yang tu. Iaitu mozaik 1x2. So yang ni tempat mandi akan jadi tempat mandi. Yang ni dah tak ada ni. Okey, so cikgu dah pilih tadi. Toilet lelaki, perempuan sama di bahagian blok A. Lepas tu di surau pun color yang sama. So color ni jadi 4 tandas lah. Di sini semua ni kita kena hiking ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 9, 10, sebelah jambe di area nilai nilai tinggi okey. So dekat sini kita kena tutup. Di bahagian sini kita kena tutup ni. Tanah lelaki paling kotor. So yang ni kita kena bagi dalam